Macam mana nak pergi ke bahagian tangga depan ni. Kita pijak kayu ni. Bismillah, harapnya tangga dia kukuh. Allah, bismillah. Tu untuk naik ke bahagian atas. Okey, jadi perhatikan laluan yang saya masuk. Tu dari jalan besar tu, di satu perkampungan. Sekeliling jadi kawasan hutan. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh supporters yang menonton rakaman pada kali ini. Jadi untuk video eksplorasi pada kali ini, saya berada di satu lokasi yang terletak di sebuah daerah masih lagi di Nogori, dan terjumpa satu rumah yang terletak dalam kawasan hutan ya. Saya terjumpa melalui pencarian yang saya buat, dan hari ini saya datang untuk tengok sendiri macam mana laluan, dan kita tengok sama ada terjumpa ataupun tidak rumah tinggal dalam hutan ni. Tu kenderaan yang kedengaran dari jalan yang utama tu kat luar tu. Kena redah laluan hutan untuk sampai ke lokasi ni. Jadi jom kita teruskan ke depan lagi.
nampak masih ada lagi laluan kecil yang boleh saya lalu dengan jalan kaki ni. Tapi depan sana makin bersemak. Saya pun agak muskil bila terlihat ataupun yang terjumpa rumah ni di internet terletak betul-betul dalam kawasan hutan ni. Jadi sama ada betul ataupun tak, kita akan masuk sehingga ke dalam sana. Pukul 1 tengah hari. Cuaca agak baik hari ni, alhamdulillah, memberi keizinan untuk saya explore. Banyak nyamuk. Oh, kelihatan seperti ada pagar. Mungkin tak nampak di kamera, tapi ada pagar tu yang memisahkan antara kawasan hutan ni dan juga rumah sebelah. Jangan salah faham, rumah sebelah tu masih lagi didiami. Yang kita cari adalah rumah di laluan sana, depan sana. Kita masuk ke dalam lagi. Oh, tu dia. Saya tak nampak seperti ada rumah tinggal. Nampak dari sini ya. Rumah kayu tu dalam sana. Jom kita masuk. Jadi betul lah apa yang saya nampak melalui pencarian yang saya buat beberapa hari lepas. Dan hari ni barulah saya berkesempatan untuk datang ke sini. Wah, nampak ada rumah tinggal. Sebelah sana tu merupakan kawasan perumahan yang masih lagi ada yang duduk. Ini dia rumah yang saya cari. Cantik lagi rumahnya. Oh, agak menarik. Cantik seni binaan rumah ni. Style binaan rumah di Negeri Sembilan.
Banyak nyamuk ni. Tuh. Cantik betul rumah ni. Dia memanjang. Tuh. Okey, jadi saya dah jumpa lokasi yang saya cari. Dan saya ingin datang sejak beberapa hari lepas lagi. Ada beberapa lokasi yang saya boleh makamkan di sekitar kampung ni. Kita tinjau dulu bahagian luar dan tengok sama ada boleh masuk ataupun tidak ke dalam. Masya Allah, cantik betul rumahnya. Okey, jadi ini merupakan lampu suluh yang dihadiahkan oleh Abang Jo semasa bulan puasa. Saya jumpa dia dan beliau menghadiahkan 2 lampu suluh yang baru. Satu saya telah gunakan semasa eksplorasi di sebuah rumah tenggelam tu akibat banjir, dan ini adalah torchlight yang kedua. Dia agak besar sikit saiz dia. Tu dia. Saya sebenarnya simpan lampu suluh ni untuk digunakan pada waktu malam untuk tengok macam mana dia punya tahap keterangan lampu ni, tapi saya tak berkesempatan untuk explore di waktu malam hari. Saya gunakan untuk explore siang pada rakaman kali ni. Okey. Jadi terima kasih kepada Abang Jo yang sudi untuk menghadiahkan lampu suluh ni. Semoga Abang Jo sentiasa dimurahkan rezeki, insya-Allah. Amin. Okey, jadi rumah ni dia dari bahagian yang luar ni. Dia punya dinding tingkap semua dah tak ada, sebab tu boleh nampak sampai ke dalam. Sebenarnya saya berada di luar pun dah nampak keseluruhan keadaan dalam rumah ni. Ya. Oh, cantik betul rumahnya. Ni ada paku ni. Dalam ni banyak nyamuk betul. Jadi jom kita akan cuba untuk masuk melalui pintu depan tu. Tu ada tangga depan tu. Kalau boleh masuk. Kalau terkunci saya rakamkan dari bahagian luar sahaja ya. Tu pintu masuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak dapat buka.
Oh, dapat. Dia agak ketat sikit. Okey, assalamualaikum. Bismillah. Oh, cantik. Sayangnya lantainya ada darpot dan berlubang. Dia memanjang dari kiri sehingga ke ujung sana. Kena berhati-hati pijak. Sebab ada lantai darpot. Nampak dah reput sangat ni. Okey, cuba pijak sampai ke ujung sana. Bismillah. Nampak dah reput sangat ni. Dapat. Jadi inilah dia pemandangan dari dalam rumah ni. Ini tingkap dia. Belakang sana tu merupakan kawasan hutan. Cuma di bahagian kanan ni ada kawasan perumahan kampung. Perhati baik-baik seni bina ataupun seni ukiran rumah ni. Begitu cantik . Jadi kita masuk ke ruangan di sebelah kiri tu. Agak risau untuk pijak setiap lantai ni. Takut leput. Bismillah. Okey. Kepada yang suka kecantikan ataupun seni binaan rumah lama,
apa ataupun rumah-rumah sebegini, boleh tinggalkan di ruangan komen berkenaan dengan info ataupun apa-apa sahaja berkaitan dengan rumah ini. Di shoot takkan ke sana sebab terlalu repot dan bahaya untuk dipijak. Cukup kita rakamkan dari jauh ni. Jom kita ke ruangan berikutnya. Bismillah. Nampak seperti gambar lama, tapi disebabkan dah lama ditinggalkan, gambar pun dah tak kelihatan. Ini anjing. Itu bahagian depan tadi ya, yang mana saya berjalan dan meniti di hujung tu. Princess Phoebe or Princess Phoebe Red Bar. Hai. Dia tengah buat video ni, tengah rakam ni. 2 hours later. Nampak seperti sebuah rumah kosong yang tiada apa-apa. Tapi bagi Syuk dan juga peminat-peminat seni bina rumah sebegini, ianya pasti satu benda yang merugikan apabila rumah cantik sebegini akhirnya terbiar. Oh, ada tangga. Adakah rumah ni 2 tingkat dah? Ataupun bahagian loteng? Oh, sayang tak dapat nak melangkah ke sana sebab lantai dah tak ada.
sampai ke belakang ni. Sekadar boleh rakamkan dari bahagian tengah rumah ni. Macam mana nak pergi ke bahagian tangga depan ni. Kita pijak kayu ni. Bismillah, harapnya tangga dia kukuh. Allah, bismillah. Tuh, untuk naik ke bahagian atas loteng rumah ni. Harapnya lantai ni kukuh lah untuk menampung berat badan Syuk ni. Ya, ni. Ada kelawar juga. Itulah dia. Boleh rakamkan. Rumah sebelah tu ada anjing mungkin. Yang dia bising lagi tadi. Jadi cukup Syuk rakamkan dari jauh ni. Risau nak ke depan sana takut reput dan runtuh lantai dia. Okey, jadi jom kita turun ke bawah. Mudah-mudahan selamat untuk dipijak tangga ni. Yang dirisaukan adalah kayu di bawah tu. Takut reput. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi itulah dia suasana dan juga keadaan rumah ini yang saya dapat rakamkan untuk tatapan para penonton semua. Okey. Jadi hari pun dah mendung. So akan keluar dari kawasan rumah ni sekarang. Okey. Bismillah. Allahu Akbar.
Jadi pintunya kita tutup seperti mana sewaktu saya datang awal-awal tadi. Tertutup rapat. Okey. Alhamdulillah. Jom kita beransur keluar. Jadi agak puas hati lah dapat rakamkan rumah yang begitu cantik seperti ini. Walaupun terletak dalam kawasan hutan, tapi puas hati lah dapat sampai ke sini. Jom kita keluar. Jadi agak lama juga saya berada dalam sana untuk rakamkan video dan juga gambar untuk konten YouTube dan juga TikTok. Okey, jadi puas hati rakaman kali ni. Baik, jadi Syuk akan akhiri rakaman setakat ni dulu. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton rakaman ini dari awal sampai ke akhir. Dan insya-Allah kita akan jumpa dalam video eksplorasi yang berikutnya yang lebih menarik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Tan 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 tan